Assalamualaikum kawan-kawan semua. Okey, sepatutnya hari ni saya bercadang untuk buat live di YouTube, tapi saya punya YouTube ada masalah sikit, so saya tak boleh nak buat live, so saya terpaksa record. Okey, sebelum saya proceed, okey, sekarang ni kita tahu semua rata-rata dekat Facebook, dekat Instagram, dekat Google, dekat berita semua viral pasal yang kapal NRI Nenggala 402 itu. So untuk 53 kru tu, untuk family dia semua, saya ucapkan salam takziah kepada semua yang terlibat. Mesti kita tak boleh nak komen apa-apa, saya tak boleh nak komen apa-apa. So saya turut bersedih dengan diorang. Diorang adalah hero-hero negara yang berkorban untuk menjaga rakyat lah. So okey, untuk hari ini saya akan buat kategori ketiga, iaitu saya akan promote kopi, saya akan promote produk makeup which is just lip matte dengan span muka, and then saya akan promote tudung. Ini adalah salah satu tudung yang saya pakai lah. So first saya akan promote kopi. Okay. Ini adalah V Cafe. V Cafe ni adalah Brazilian Arabic. So kopi ni, okay, ni dalam ni dia punya sachet kopi ni. So dia actually baik untuk perempuan. Untuk perempuan, dari segi perempuan yang baiknya, kalau kita ada masalah perempuan, bila kita minum kopi ni, dia akan bersihkan segala dalaman kita. So dia akan jaga kita punya dalaman. Untuk perempuan itu kebaikan dia. Untuk yang semua secara umum, kopi ni yang mana ada kencing manis, yang mana ada diabetes, yang mana ada Alzheimer, lepas tu yang mana ada Parkinson ke apa, kalau minum kopi ni insya-Allah dengan izin Tuhan mesti boleh sihat. Okey, satu lagi, kopi ni kebaikan dia, dia akan menstabilkan metabolisme kita. And then untuk perempuan, okey, selalu perempuan macam ni tau. Selalu perempuan dia suka cari air ke apa, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan diorang nak cari kopi ataupun tak kisah Herbalife ke apa ke untuk kuruskan badan. Kopi ni sebenarnya saya sendiri konsum tau. Kopi ni, okey, waktu sahur saya minum sampai berbuka, memang sangat-sangat kenyang. Sebab kopi ni bila kita minum kan, kita minum macam biasa, bancuh syawal macam kopi 3 in 1. Bila kita minum, sangat kenyang. Kadang tu sampai waktu buka kita nak makan macam tak ada selera, bukan cakap tak ada selera, tapi macam kurang untuk makan sebab kita masih kenyang. Ini V Cafe. So V Cafe ni consider macam Arabica coffee tau. So dia Brazilian. Dalam ni actually dia mengandungi dia black coffee yang daripada black ginger. So mesti kawan-kawan semua tahu black ginger ni adalah baik untuk kesihatan. Ginger, halia kebanyakannya ada dia punya kebaikan untuk kesihatan kita. So satu lagi, untuk yang kopi ni, macam saya cakap tadi, okay, kalau kita minum, siapa yang nak jaga berat badan, siapa yang nak tak nak terlalu gemuk, kadang ada orang yang suka dengan berat badan dia sekarang. Okay, saya pun puas hati juga dengan berat badan saya. Bukan nak cakap saya ni besar, bukan nak cakap saya ni pun kecil, tapi ada orang dia still sebab bila berat badan kita tinggi, sometimes berat badan kita tinggi, kita jadi tak confident. So bila kita jalan-jalan, kadang kita rasa macam kenapa orang ni pandang kita lain macam, mesti berat badan kita. Okay, so siapa-siapa yang nak kopi ni, okay, anda boleh PM saya. Kawan-kawan semua, guys semua boleh PM saya dekat Facebook ataupun Instagram. So Facebook saya nak tunjuk ni sebenarnya macam sengit tau. Okay, Instagram saya Asia Cha. Okay, Asia Cha 95. Okay, anda boleh DM saya semua, kawan-kawan boleh DM saya semua, ataupun dekat Facebook. Facebook boleh cari saya dekat Asia Aizudin, ESCHAA Aizudin, AIZUDIN. So kawan-kawan boleh DM saya untuk belikan kopi ni. Alright. Harga dia tak mahal. Satu kotak ni RM60 sahaja, RM60. Okey. Dalam ni kalau tak silap saya, okey, bawah ni ada tulis. Dalam bawah ni ada 20 sachet. So 20 sachet ni boleh tahan, okey, satu hari minum sehari je. Kalau kita nak sahur kan, kita minum time sahur je kita minum. Right? So kawan-kawan semua, guys semua boleh PM saya dekat
InsyaAllah saya kalau nampak mesej saya akan DM. Okay. Yang kedua, saya nak promote saya punya, saya beli lip gloss which is sama juga dengan lip matte. Ini daripada Huda Beauty. Alright. So sekarang ni saya tak pakai lipstick. So nanti sekejap lagi saya akan buat satu demo. Lipstick ni kan dia matte. So kadang-kadang perempuan ni dia pakai lipstick, dia nak pakai yang matte sebab apa? Bila time dia makan ke, time dia minum, lipstick tu takkan keluar. Sampai kita pakai lipstick, even bila kita makan, oh tengok lipstick tak ada. So bila kita pakai lipstick matte ni bila kita pakai ni, matte ni bila kita pakai, dia kalau makan tu tak hilang. Sebab saya pun pakai. So ada macam-macam colour Huda Beauty. Saya ada colour yang macam ni, yang gelap. Kadang orang suka yang colour gelap. Okay. And then saya ada yang jenis macam ni juga. Dia jenis terang sikit. Alright. So ini colour dia. Nampak tak kawan-kawan? So ini ada colour dia. Alright. Satu lagi. Satu lagi pun lebih kurang sama, colour terang-terang. Pun macam ni juga. Satu ni saya dah ambil lah. So yang ni saya ambil pun saya ni sikit. Alright, untuk lipstick ni, saya jual murah je. Lipstick ni saya bagi satu stick. Alright, mana tadi? Satu stick saya jual RM6. RM6. Tapi balik pula. Tapi yang ni pakai elok. Dia murah tapi dia berkualiti. Semua mesti tahu pasal produk Huda Beauty. Mana ni? Silap. Huda Beauty. Okay? Huda. So Huda ni pakai elok tau. Betul. Sebab saya pun pakai produk ni. So yang ni saya try pakai salah satu colour. Right? Kalau kawan-kawan nak tengok lah. Colour gelap-gelap sebenarnya. Sedap je rasa dia. Tengok, saya baru lepas sapu. Terus dah tak ada dah. Oh, ada sikit. Maybe dia tak kering lagi. Tak ada dah. Okay, tengok. So kalau nak pakai ni, siapa yang tengah makan, dia takkan keluar colour dia. Next, saya nak jual span muka. Sekarang mesti semua orang pakai span muka macam ni. Span muka yang ada macam ni. Sekarang mana ada dah pakai span muka bulat-bulat tu limited. Sekarang semua pakai macam ni. Macam ni. Span muka ni saya jual satu RM7 je. Kadang span muka ni kita beli kan, elok je, lembut je. Sebab kadang dia beli ada yang keras, ada yang lembut. So bila pakai ni memang lembut. Alright. So bila kita sekarang kita pakai span muka ni, senang kita nak tepek ke bulu ni untuk muka. Okay. Kalau pakai yang bulat tu kan, kadang bulu dia terkeluar, and kadang dia cepat terkeluar. So sekarang asalnya orang semua pakai ni kot. Bukan orang Melayu, orang Malaysia kita je. Kadang orang luar pun dia pakai benda macam ni. So ini saya jual RM7. So kawan-kawan boleh DM saya dekat saya punya Facebook ataupun dekat saya punya Instagram untuk beli ni. Okay, saya akan post either dekat Semenanjung Malaysia ataupun dekat Sabah Sarawak pun saya post. Saya ada macam-macam colour. Ini colour biru. Yang ni colour biru gelap. Right, ini colour merah. Colour pink, sorry, maafkan saya. Ini colour jambu. Ada macam-macam colour kat dalam. Right, nampak colour dia. So kalau anda semua nak boleh PM saya tau. Jangan malu. InsyaAllah saya akan balas semua. Okay. Satu lagi, yang ketiga, last produk saya. Saya jual tudung. Okay. Ini adalah shawl ombre. Shawl satin ombre. So shawl ni pakai memang sangat bentuk. Tengok saya bentuk senang je. Ini saya tak pakai croissant apa semua saya tak pakai. Saya just pakai selilit macam tu. Okay, colour yang saya ada. Ni colour dia. Right, ni colour dia. Ini colour macam maroon, dark maroon. Right, ni
Boleh nampak? Sebenarnya dia lampu dia nampak cerah sikit. Sebenarnya dia merah gelap ni. Dia macam maroon gelap merah. Tapi di sini dia nampak cerah pula. Alright. Yang ni macam light choco. Right. Yang ni macam light maroon. Right. So, boleh PM saya. Boleh PM saya nak yang mana satu. Okey, ada lagi color dia. Bukan ni saja. Okey, dah tengok. Nanti boleh bagi tahu saya color. Ni Omra. Satu lagi. Yang ni. Ini pun sama juga Omra. Okey, color ni macam saya pakai sekarang. Semua mesti tahu shawl Omra macam mana kan? Alright. Yang ni dark blue. Dark blue cantik ni. Siapa yang kulit cerah memang pakai cantik. Yang ni light maroon, macam maroon purple tau sebenarnya. So yang ni grey. Boleh nampak tak? Yang ni grey. Alright. Yang ni dia macam peach pun ada. Okay, shawl Omra saya jual. Shawl Omra ni saya jual RM12. Sorry, RM12. Alright. Saya pergi kat luar. Ada yang jual murah, ada yang jual mahal. Alright. Ada yang jual RM20 satu, ada yang jual RM18. Tapi yang ni saya bagi RM12 satu. Siapa yang purchase 4 ke atas, saya bagi post free. Kalau area Selangor ataupun Kuala Lumpur, okey. Area Selangor ataupun Kuala Lumpur maybe tak mahal kot. Tapi kalau area Shah Alam, COD pun boleh. Right? And then one more type, saya jual tudung. Mesti korang semua tahu pasal tudung setting kan? Tudung bawal chiffon. Kebanyakan budak-budak muda kadang ada je pakai chiffon. Saya ada beberapa jenis juga sebab banyak stok dah habis sebenarnya. Okey, yang ni adalah shawl. Yang ni adalah bawal chiffon. Ini adalah corak dia. Bunga-bunga. Yang ni merah. Yang ni macam hitam. Hitam sikit. Right? Nampak tak? Ini macam biru. Biru bunga-bunga dia cantik. So yang ni sebenarnya kulit cerah pakai cantik tau. Betul? Okay. So yang ni satu lagi jenis. Yang ni pun sama juga, bawal chiffon. Nampak tak colour dia? Ini untuk bawal chiffon. So kalau korang nak, okay, kalau korang nak bawal chiffon ni, bawal chiffon saya jual RM15 sehelai. Alright, kalau siapa yang nak boleh DM saya dekat Facebook ataupun Instagram untuk dapatkan tudung ni. Alright. So siapa yang cepat dia dapat lah. Siapa yang dah book apa semua ataupun ada teringin nak beli ni, boleh bagi tahu saya. Boleh DM saya. Saya akan terus reply. Alright. So itu adalah tudung sebab stok yang lain sebenarnya dah habis. So saya ada chiffon dengan yang ni saja. So kawan-kawan semua yang mana nak beli tudung sebab dah nak raya ni, korang beli baju raya mesti korang nak beli tudung kan. Jangan lupa DM saya bagi murah je. Kan pula lifting ni. Okay. So itu saja untuk hari ini. So saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Jaga diri, jaga kesihatan. Sekarang kes COVID semua makin meningkat. So, selamat berbuka kawan-kawan. Assalamualaikum.